Assalamualaikum. Bagi anda, para ibu bapa yang membesarkan anak dalam spektrum autism, kita tahu mengajar tentang iman dan amalan agama ni kadang-kadang boleh rasa macam satu cabaran yang besar kan? Jadi, dalam perkongsian kali ini, jom kita terokak sama-sama satu panduan yang penuh sokongan dan kasih sayang untuk perjalanan yang sangat penting ni. Inilah soalan yang paling utama yang sering sangat bermain di fikiran ramai ibu bapa. Ini satu soalan yang sangat jujur datang dari hati yang betul-betul nak hubungkan anak dengan pencipta mereka tapi tak pasti kat mana nak mula. Kalau anda rasa macam ni, percayalah anda tak keseorangan. Okey, untuk mulakan, kita dengar dulu suara dari komuniti kita sendiri. Petikan dari Zainab Ansari ni, bagi saya, ia memberikan satu landasan yang sangat kukuh. Beliau sebut yang anak-anak ini adalah akil. Maksudnya, mereka ada keupayaan untuk berfikir dan faham. Jadi kita patut ada harapan untuk mereka solat. Ini bukan soal nak bagi tekanan tau, tapi ia tentang keyakinan kita pada potensi yang ada dalam diri mereka. Okey. Sebelum kita masuk bab-bab praktikal, cara nak ajar dan sebagainya, kita kena betulkan asas kita dulu. Asas yang paling penting sekali bukan pada teknik, tapi pada cara kita berfikir dan keadaan hati kita sebagai ibu bapa. Dan landasan yang pertama sekali, dah tentulah kesabaran. Ayat ni ingatkan kita, kan, perjalanan ni sendiri adalah satu ibadah. Setiap saat anda bersabar dalam mengajar anak anda tu, ia bukan setakat strategi, tapi ia adalah satu amalan yang Allah bagi ganjaran. Jadi, apa alat paling berkuasa yang kita ada? Jawapannya, doa. Doa ni ibarat talian terus kita dengan Allah untuk minta tolong, minta sabar, minta petunjuk. Jangan sesekali kita pandang remeh kuasa doa seorang ibu atau ayah untuk anak dia. Dan ini membawa kita kepada konsep tawakal. Apa tu tawakal? Maksudnya, kita percaya sepenuhnya yang Allah dah pilih kita untuk lalui perjalanan ni sebab dia tahu kita mampu. Setiap usaha kita tu semuanya sebahagian daripada rancangan ilahi yang maha sempurna. Cuba kita renung sekejap ya. Niat kita baik, kita nak yang terbaik untuk anak-anak. Tapi, apa yang mereka rasa dan faham tu, adakah ia selari dengan niat kita? Kadang-kadang kan, ada jurang kat situ yang kita tak sedar pun. Jadi, perkongsian kita hari ini adalah untuk membantu kita merapatkan jurang tersebut. Inilah mesej paling asas. Cuba fikir, kalau anak rasa tak selamat dari segi emosi atau fizikal, macam mana dia nak belajar? Macam mana dia nak membesar dengan baik? Tak boleh kan? Jadi, mesej ini bukan setekat cakap di mulut je, tapi kena tunjuk melalui setiap perbuatan kita. Jadi, macam mana nak wujudkan rasa selamat ni? Kuncinya bermula dengan ketenangan kita. Dalam Islam pun, ibu bapa ni diibaratkan macam ra'i atau gembala yang melindungi kawanannya. Tapi perkara paling penting yang kita kena ingat ialah anak-anak ni mendengar guna mata tau. Maksudnya, apa yang kita buat lagi kuat kesannya dari apa yang kita cakap. Okey, bila anak dah rasa selamat, barulah pintu hati dia terbuka luas. Bila pintu dah buka, inilah masanya untuk kita bina tingkat kedua piramid kita. Satu ikatan emosi yang memang tak akan putus. Mesej ni, sangat-sangat penting untuk keyakinan diri seorang anak. Kasih sayang tanpa syarat ni memberitahu mereka yang kita sayang dia bukan sebab dia dapat nombor 1 dalam kelas atau sebab dia budak baik je. Tak. Kita sayang dia kerana dialah anak kita seadanya. Ini penting sangat. Kalau rumah tu penuh dengan kasih sayang, ia jadi macam pelabuhan yang selamat untuk dia. Bila tangki kasih sayang dia penuh kat rumah, dia tak akan terdesak untuk mencarinya di tempat lain. Dan kita tahu kan, kalau cari kat tempat lain tu, risikonya tinggi. Jadi, macam mana nak tunjuk kasih sayang ni? Antaranya, jadikan kisah-kisah teladan sebahagian dari hidup mereka. Dan yang paling penting, berikan masa anda. Jadi, bermainlah dengan mereka, berlembutlah dan wujudkan kenangan bersama. Baiklah, tapak dah kukuh dengan rasa selamat, tingkat kedua pun dah ada, iaitu kasih sayang. Sekarang, anak-anak kita dah bersedia untuk dibimbing. Di lapisan ini, kita nak bina kemahiran, kebijaksanaan dan daya tahan dalam diri mereka. Peranan kita sekarang dah bertukar. Jadi macam seorang jurulatih. Mesej yang kita nak sampaikan sebagai jurulatih ialah, awak ni berkebolehan. Bila kita cakap macam tu, kita sebenarnya tunjuk yang kita percaya pada potensi dia. Kita beritahu dia, awak boleh belajar, awak boleh hadapi cabaran dan awak ada sesuatu yang istimewa untuk disumbangkan.
Perbezaan yang sangat ketara ni, kita kena ubah cara kita. Daripada konsep-konsep yang abstrak, kita guna langkah-langkah yang konkret. Daripada sekadar cakap dan bagi arahan lisan, kita guna gambar, kita guna visual, dan yang paling-paling penting, kita beralih daripada mengharapkan kesempurnaan kepada meraihkan setiap usaha, tak kisahlah sekecil mana pun. Jadi, apa sebenarnya alat-alat dalam kit kita ni? Pertama, visual. Gambar adalah kunci. Ia bahasa utama mereka. Kedua, pengulangan. Ia akan wujudkan rutin yang buat mereka rasa selamat dan selesa. Ketiga, suasana yang tenang. Kurangkan apa-apa gangguan deria. Dan keempat, interaksi. Jadikan proses belajar ni seronok, bukan satu bebanan. Okey, sekarang kita dah ada kit peralatan tu, jom kita tengok macam mana nak gunakannya dalam amalan sebenar, terutamanya untuk mengajar rukun Islam yang paling penting, solat. Kunci utama kat sini ialah pecahkan. Amalan macam wuduk dan solat yang kita nampak macam satu aliran je, sebenarnya ia ada banyak langkah-langkah kecil. Bila kita pecahkan satu-satu, kita dapat elakkan anak daripada rasa terbeban atau overwhelm. Ini satu contoh yang sangat-sangat bagus. Bayangkan, anda ada satu set kad macam ni. Setiap kad tunjuk satu langkah wuduk siap dengan gambar yang jelas. Ini akan jadikan proses yang abstrak tu sesuatu yang nyata, yang boleh dipegang dan boleh diikuti satu persatu. Senang kan? Dan ini satu lagi sudut pandang yang menarik, yang mungkin kita tak terfikir. Solat tu sendiri dengan pergerakan yang berstruktur dan berulang-ulang sebenarnya boleh jadi satu aktiviti yang sangat menenangkan. Ia bukan lagi sekadar kewajipan, tapi boleh jadi sumber ketenangan untuk anak yang mungkin sering rasa terganggu dengan rangsangan deria di sekeliling. Tolong ingat ni selalu ya, matlamat utama kita adalah untuk bina hubungan antara anak kita dengan Allah. Kalau anak anda cuma mampu berdiri di sebelah anda masa solat, atau dia cuma nak ikut waktu sujud je, raihkan. Itu dah satu kemenangan yang sangat besar. Bila nak ajar bacaan dalam solat pula, mulakan dengan yang paling mudah. Contohnya surah Al-Ikhlas. Ia pendek, mesejnya jelas dan mudah diingat. Sekali lagi, kita kena ingat, fokus kita adalah pada usaha untuk berhubung, bukan nak kejar hafalan yang sempurna dari mula-mula lagi. Baik, kita dah lihat asasnya, kita dah tengok kaedah-kaedah praktikalnya. Sekarang, jom kita simpulkan perjalanan ni dan apa perkara penting yang kita boleh bawa bersama untuk langkah-langkah seterusnya. Inilah intipati perkongsian kita. Ingat, kesabaran anda itu dikira ibadah. Pendekatan anda mesti diubah sesuai mengikut anak anda. Visual dan rutin adalah kawan baik anda. Raihkan setiap kemajuan, walau sekecil manapun. Dan yang paling penting, utamakan hubungan rohani, bukan kesempurnaan dalam amalan. Sampai kat puncak piramid, bahagian pembetulan. Yang ni selalunya yang paling mencabar. Tapi, kita kena ingat satu benda penting. Nak betulkan kesilapan anak ni hanya akan berkesan kalau tapak piramid kita kukuh. Maksudnya, bila dia rasa selamat dan disayangi. Kalau tak ada dua benda tu, apa yang kita buat tu bukan lagi bimbingan, tapi dah jadi hukuman. Jadi, tujuan utama kita di sini bukanlah nak menghukum. Bukan. Tujuan kita adalah untuk mengajar tentang accountability. Mesejnya ialah, awak bertanggungjawab atas apa yang awak buat. Ini akan bantu dia faham. Setiap pilihan yang dia buat ada akibatnya dan dia kena belajar untuk bertanggungjawab atas setiap keputusan tu. Untuk membetulkan dengan berkesan, gaya kita tu sangat penting. Cuba fikir, kita ni jenis yang macam mana? Adakah kita ni dinding datar? Keras, semua kena ikut cara kita, tak boleh bantah? Atau kita ni ubur-ubur? Terlalu lembik, tak ada pendirian? Yang kita nak capai sebenarnya adalah menjadi tulang belakang. Tegas tapi adil. Dan yang paling penting, konsisten. Jadi inilah rumusan 4 mesej utama yang saling berkait tu. Tanpa rasa selamat, kasih sayang sukar diterima. Tanpa kasih sayang, bimbingan akan terasa kosong. Dan tanpa bimbingan, pembetulan boleh menjadi kejam. Tapi, apabila semuanya ada, kita membina seorang insan yang utuh. Walaupun panduan dan tips ni boleh diguna pakai oleh semua, kita kena ingat, pada akhirnya hanya ada satu perjalanan yang betul-betul penting. Iaitu perjalanan anda sendiri. Setiap keluarga, setiap anak adalah unik. Perjalanan anda dalam mendidik anak istimewa ini adalah satu tindakan iman yang sangat indah, yang sangat bernilai di sisi Allah. Jadi, teruskan usaha anda dengan penuh yakin dan penuh kasih sayang.